Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Ismail Malik. Baik, video kali ini saya ingin review sebuah CCTV Wi-Fi daripada TP-Link model Tapo TC65. Okey, ni dia. Jadi kotak dia seal dan ni adalah CCTV yang paling berbaloi lah bagi saya. Dia tak complicated sangat dan dia tak basic sangat. Dia okey-okey saja. Dia punya function pun saya rasa nampak based on pada iklan tu, dia kata memang meet lah saya punya requirement. So jom kita buka dulu. So kotak dia seal nampak tu ada plastik. Dan saya ceritakan sedikit lah kenapa saya beli CCTV ni. Okay, yang pertama, CCTV yang saya pernah review sebelum ni, yang paling latest lah, jenama Juwon. Dah rosak isu dia tak boleh kita nak access dia punya memory card. Kejap-kejap kena restart, that's why lah saya tukar kepada model ni. Dan tengoklah macam mana dia punya kualiti dia. Dia nama TP-Link kalau kau lihat, memang kita kenalilah sebagai pembuat device yang seumpama macam ni lah. Okey, kita tengoklah secara asas dia untuk CCTV ni, dia punya ciri-ciri Okey, first tengok dia punya video 2K resolution. Ni bagus. Biasanya kalau kamera-kamera yang basic 1080p dia punya resolution. Yang ni 2K. Kemudian bawah ni ditulis person and motion detection. So dia boleh detect person ataupun orang ataupun sebarang benda yang bergerak. So dia akan notify kat kita, dia akan record lah video ataupun dia snap gambar Okey, di sini dia ada tulis night vision up to 98 feet. Jadi pada waktu malam, video ataupun grafik jelas walaupun jarak pada 98 feet ataupun kaki. Kemudian local micro SD storage up to 512 GB. So dia boleh masukkan memory card hingga 512 GB. Dan dia adalah IP66 weatherproof. Dia boleh tahan cuaca lah. Dia punya IP rating adalah IP66. Okey, bahagian tepi ni lah. Okay, ada beberapa spesifikasi dan apa yang kita dapat lah dalam kotak ni. And then atas ni, bahagian bawah, ok lah, tak perlulah saya nak baca nanti kita akan tengok lah macam mana dia punya fungsi-fungsi dia dan kualiti dia. Kat sini pun ada juga ditulis feature dia Ok, jom kita buka. Ok, ini apa yang ada dalam kotak. So first, yang ni. Ini adalah guide untuk kita tebuk lubang pada dinding rumah. Seterusnya quick start guide. Kemudian ada kabel dan juga dia punya adapter lah. Okay, untuk power supply. Okay, soket 3 pin Okay, soket 3 pin. Lepas tu dia punya wire ni agak panjang juga. Dan dia punya jack dia macam ni bulat ni. Kemudian dia ada bagi ni. Ni kira macam cover untuk kabel sambungan antara power supply dan juga CCTV ni lah, supaya tak kena air. Kemudian dia bagi ni macam washer tapi dia getah ataupun silikon. Ni dia bagi wall plug dan lagi sekali CCTV. Okey, jom kita tengok apa yang ada pada CCTV kamera ni. So bahagian depan Bahagian depan ni ada kamera satu, lepas tu ada dua infrared kiri dan kanan, dan bawah ni adalah indikator So dia akan menyala hijau ataupun merah lah. Kalau hijau dia sedang berfungsi dengan baik, kalau merah mungkin ada problem lah dia ataupun dia tidak record. Okey, bahagian bawah ni ada nampak bulat kecil ni. Ni adalah mikrofon. Yang ni adalah slot untuk memory card dan juga button reset di dalam ni. Kalau nak buka, korang just menggunakan screwdriver kecil. Di bawah ni ada speaker. Okay, ni dia punya antena kiri dan kanan. And then bahagian belakang ni dia ada beberapa maklumat lah. Okay, so saya baca sikit maklumat yang ada pada bahagian belakang ni. Dia tulis jenama dia lah TP-Link Outdoor Security Wi-Fi Camera.
model TC65 power 9 volt 0.5A, dan inilah maklumat-maklumat FCC ni apa semua. Kemudian di bawah ni ada barcode, MAC dan juga serial number. Alright, bahagian ni okey, ni bahagian untuk kita adjust sudut kamera ni lah. Kita boleh pusing, longgarkan, kemudian kita boleh adjust lah tengkuk ataupun leher kamera ni. Lepas dah adjust, korang just ketatkan balik lah. Alright. Okay, bahagian belakang ni belakang ni tak ada apa-apa lah. So ada 3 lubang untuk kita mounting pada dinding. Dan ni adalah kabel dia. So kabel dia ada 2 port Yang pertama ni untuk power supply. Kita just sambungkan adapter yang kita dapat tu ke sini. Dan ni adalah untuk kita sambung pada LAN port lah kalau korang menggunakan wayar. Sekarang saya nak tunjukkan cara kita masukkan memory card dalam slot memory card. Okey, untuk buka cover ni korang menggunakan screwdriver kecil lah macam ni So just buka saja. Okey. So dalam ni ada slot memory card dan button reset bawah tu So kita dapatkan memory card yang sesuai macam ni, SanDisk Ultra 32GB, kelas 10. So just slot in saja dalam ni. Dia ada gambar ada petunjuk, korang just ikutlah petunjuk tu cara nak masukkan memory card ni. Tekan. Okay, dia ada klik, lepas tu dia macam spring kan. Dia klik, lepas tu dia akan kekal dalam tu lah. Alright, kemudian kita just tutup balik. So sekarang jom kita install app dia dan kita tengok apa yang ada dalam apps tu. Korang dapatkan smartphone, kena buka Play Store, lepas tu search TP Link Tapo, lepas tu install. Installing. Okay, kemudian kita open I confirm join the ni, accept, continue. Create TP Link ID, korang buatlah ID. Sign up with phone number. Kita pilih sign up with phone number, senang sikit. Next. Okay. Enter verification code. Dia akan bagi kod kat nombor telefon kita. Kita masukkan lah. Verify. Okay. Kemudian dia suruh buat password lah. 7055. Sign up. Confirm. Sounds good. Okay, dia suruh login balik. So, next, kita power up the CCTV menggunakan adapter yang diberi. Okay, cucuk dekat sini power supply ni. Okay, nampak? Okay, setup. Tap the plus button on the app. Okay, dekat app ni ada tanda plus kat atas ni. Korang tekan. Lepas tu add device. Yang ni adalah outdoor camera. Kita pilih outdoor camera. Okay, model dia apa? TC65. Kita cari TC65. Okay, ni dia. Sekarang kau nak guna wireless ke ataupun internet? Internet tu wired yang menggunakan LAN So saya pilih wireless. Tekan next. Okay, nampak tu. Power up, check the LED. Plug in your Tapo device and wait 30 second until the LED blinks red and green. Okay, nampak dia akan blinking Ni lampu LED bawah ni. Merah dan hijau. Tekan next. Turn on location, enable. While using this app, tekan next. Connect. Okay, connection successful. Okay, choose your network.
So saya punya network yang atas kali ni lah Tomei 705 ni 2.4G. Okay, dia punya password So masukkan password, kita masukkanlah password Unify kita Next. Next. Connecting to your network. Pairing your Tapo device. Okay, name your device. Tak apalah, Tapo ni Tekan next. Custom location. Okay, ni dekat Porsche lah. Type Porsche Saya akan letak kat depan tu. Porsche. Next. Choose your icon. So, saya pilih icon ni. Next. Complete. You have conveyed your Tapo device and ready for use. Sound good. Wah. Bagi saya memang mudah untuk connect antara smartphone dan juga kamera ni. Ini dia punya iklan So dismiss saja. Got it. Okay, lepas tu ini insert micro SD is recommended user class 10. Tekan got it. Tekan got it. Tekan ni. Tekan go. Got it. Korang swipe je lah Okay, tu dia dah keluar. Okay, kalau kita lihat kat sini, dia punya video resolution smart Color dia pun agak saturated. Ini mungkin sebab muka kita kan. Sebab CCTV ni untuk pemandangan di luar. So, nanti kita letak kat luar. Nampak? Dia kata motion detected. Jadi, for next video, saya akan tunjukkanlah apakah function-function yang ada dalam apps untuk Tapo TC65 ni. Dan kita tengoklah apa yang lebih dan apa yang kurang pada kamera ni. Okay guys, jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.